with me or against me. Simple saja. Dia jadi apa yang perlu sekarang ni is political will. Kita mesti sokong Datuk Seri Datuk Amizan Muhammad Ali, dan kita kena rayu pada political will dia yang I want this garis panduan to be dilaksanakan. To make the bill. Balik kepada mata saya buta tadi tu, apabila saya berada di dalam MRM, selama ni saya dalam MCP je. MCP budak-budak baik sebenarnya, tuan-tuan sekalian, dan perempuan. Separuh pada kaki kami, kita ada 6 ahli lembaga pengarah yang mewakili writers, ada 6 ahli lembaga pengarah yang mewakili the capitalist. Saya dan Dr. Freddy, we are proud capitalist tau, tapi we want the benevolent capitalist. I am not a socialist, because socialist sampai kerja berat kita dan dia ambil simpan dan nak bagi kepada distribution of wealth. Buat apa? I like money, but I prefer kindness. Jadi apabila MRM tu wujud, saya telah menjadi wakil MCP dan di hadapan saya adalah counterpart saya daripada lain-lain bodies. Mata saya terbuka. Apa perangai orang semua pelik-pelik lah. Kenapa mereka tidak bersikap macam mana di MCP? Dan di MCP kita ada di masa jadi MRM tu, kita ada wakil daripada MCP. Saya dan beberapa orang lagi wakil MCP. Wakil MCP, the lions of MCP yang dalam MCP, wah, bila duduk dalam MRM semua jadi kucing. Kucing diam. Saya tanya, kenapa berkelakar macam ni? Di MCP betul macam harimau, tapi dalam MRM kau jadi kucing. Jawapan dia, dia tak boleh jawab lah. Jawapan dia, set across them, duduk di hadapan mereka, katalah mereka daripada A organisation, duduk di hadapan dia ada a sister company of A organisation. Contoh kalau reporter atau lawyers datang nanti, contoh, kalau duduk di depan saya adalah Warner Music, saya Warner Music contohnya, di hadapan saya Warner Chapel. Kalau saya cakap banyak, I report I punya bos, you besok pindah di tempat lain. Jadi oleh sebab ni, kebanyakan international, malah lokal, takut untuk bersuara di dalam MRM. Sebab apa? Nanti sorumis lah. Kena report dengan polis, kena polis pula kena report dengan bos. MCP mempunyai 50% pegangan dalam MRM. Betul? Tetapi 25% yang ada pegangan, dia yang kontrol kita semua. Kenapa? Kaki sebelah ada dalam MCP, nanti report kat bos. Bila perbuatan ni berlaku, saya bagi satu cerita lagi. Pada tahun 2016, kami telah membuat satu AGM. Resolusi AGM ni menyatakan apa? Untuk sokong MRM atau tidak sokong MRM. Ni korang nak cakap pasal single body kan? Nanti kena balik pada MCP tau untuk buat undian. Ahli lembaga pengarah semua terima bersetuju untuk form MRM pada tahun 2016. Tetapi pada hari AGM tu, mereka semua dapat surat daripada international. Jangan support MRM. Jangan support. Maka, saya punya bahasa sekarang makin jadi kasar, habis saya cuba kontrol. Maka, kawan-kawan kita semua mengkhianati kita. Kita meeting setuju untuk form, tapi pada ketika itu, mereka telah buat voting yang bertentangan. Sebab itu Datuk Freddy, kita boleh tengok balik minggu syarat. Pada tahun 2016, satu-satunya kali pertama dalam voting MACP, dia punya jumlah 51% against 49%. Wow. Okey, ini ingat tau, ni kita semua boleh baca minggu syarat ni. Dalam MACP punya meeting, kebanyakan resolution, dia punya percentage macam ni tau. 93% for and 7% against. Tidak ada dalam sejarah demokrasi sesuatu keputusan tu 93% against 7. Ini hanya berlaku dekat dua tempat je, negara yang ada diktator dengan negara yang kangaroo court. Dan di MCP. Dan di CMO lain. Contoh, this Grace Panduan, dia memberi balik suara kepada kita tau, untuk kita ada a level playing field, untuk suara kita kedengaran. 93% ni, MCP contohnya ada 5,000 members 93% punya voting ni